Amerika Syarikat always self-proclaim yang they are very good. Tak salah dia nak claim paling hebat. Ini adalah cara Amerika. Tapi bila mereka rasa tergugat, mereka terus kenakan tarif kat negara lain. Barang-barang daripada China, Mexico, ASEAN, termasuk sekutu mereka pun macam Jerman, Kanada, UK, semua kena tarif. Mereka kata apa? Kami nak protect ekonomi. Tapi realiti dia, bila tarif naik, barang kat US jadi mahal. Rakyat sendiri tertekan. Jadi, boleh nampak Amerika ni cuma cakap dia pandai. Banyak benda tak konsisten dengan benda yang dia cakap. On paper ni sebenarnya Amerika ni memang champion banyak benda. Syarikat paling bernilai di dunia ada kat US. Syarikat pelaburan paling besar di dunia ada di US. Syarikat teknologi top 10 di dunia semua daripada US. Tapi hakikatnya penduduk bawah tak rasa macam tu. Baru-baru ni kita ada kes immigration US serbu Hyundai. Dia pun dah tunjuk dia petegah. Lepas tu pula orang invest dekat negara hang. Hampir sumbat dia dalam penjara walaupun dia ada visa. Ditambah pula masalah di dalaman Amerika yang masih lagi tak diselesaikan. Satu masalah rasism, konflik kulit hitam dengan kulit putih dan juga imigran lain. Hang nak kata negara maju. Ada benda rasism ni. Yang paling dahsyat dia adalah gun violence. Dekat Amerika ni, mereka jual senjata petrol ni macam jual beras dekat kedai. Senang je nak ambil je dekat rock ni. Sebab tu case violence dia, case tembak dia tinggi. Negara yang claim mereka ni maju, mereka paling power, tapi rakyat sendiri tak rasa selamat. Inilah realiti Amerika Syarikat. Mereka boleh claim mereka ni the best in the world, tapi orang luar nampak tau. Mungkin mereka syok sendiri lah. Dua strategi yang berbeza kita tengok dekat dua kuasa besar di dunia. China, cara mereka show but don't tell. Mereka tunjuk tapi mereka tak abang dengan power. Hasil sendiri buat orang lain turun. Amerika Syarikat ni pula, mereka abang dengan power, which is tell but don't show. Tapi makin hari makin jelas boleh nampak mereka ni losing the power. Macam Donald Trump sendiri kata, I'm the best negotiator. Mungkin dia the best negotiator bila dekat Trump Corporation, tapi as president tak nampak. Jadi kita boleh nampak beza strategi marketing ni tunjukkan siapa yang bakal terus relevan di dalam dunia. Daripada dua strategi ni, aku boleh garanti hampa pun sendiri dah tahu yang mana terbukti kencang dan yang mana hanya sembang kencang.